Bagaimana ingin membuat bahan pengajaran di dalam PowerPoint dengan cara yang mudah? Baik, kita pergi, sekarang kita ada ChatGPT, boleh membantu kita menyediakan bahan dengan cara yang mudah. Contohnya macam kita type di sini, berikan kepada saya bahan pengajaran untuk pelajar darjah 5 menceritakan mengenai peperangan Uhud untuk saya sampaikan kepada pelajar di dalam kelas. Baik, ini adalah bahan-bahan pengajaran yang boleh kita sampaikan di dalam kelas. Kita boleh copy dan juga pastekan di sini. Pastekan bahan ataupun boleh kita mintakan bila dah okey tu, kita bagikan arahan kepada ChatGPT ni buatkan dalam bentuk PowerPoint. Okey, dah siap. Kita tengok, kita dah adanya bahan pengajaran dalam bentuk PowerPoint. Ni boleh kita manfaatkan dengan cara PowerPoint yang boleh diurus. Kita boldkan, animation, appear, start, on, click, supaya dia akan jadi macam ni. 1, 3, 4, 5. Okey, dia tak jadi segeruk begini. Okey, kita boleh urus, boldkan, animation, appear, start, on, click. Tengok, 3. Quraisy ingin balas dendam selepas perang Badar. Nabi letakkan 50 pemanah di Bukit Uhud. Tentera Islam menang awan. Quraisy pun lari. Pemanah turun langgar arahan Nabi SAW. Baik, kalau contohnya, kalau kita nakkan gambar, kita pergi ke Google, Bukit Uhud. Kita pergi ke image, ambil saja dekat sini, copy image, kemudian kita nak letak mana? Letak dekat sini, sebagai bahan yang mengukuhkan. Okey, ini adalah Bukit Uhud. Baik, itu saja.